Let. Dia terus senyap je. Aku panggil-panggil tak ni. Tak jawab. Dia Let. Ha. Masuk. Buka sikit. Masuk. Ya kada mujassad, ya kada ghaib. Hadir. Hadir apa? Hadir di sini. Kami minta kebenaran untuk explore. Boleh dapat rasa energi sendiri juga Apalah kita orang pergi ke Balai Sihir. Okey. Lelo kat mana lokasi? Masuk dalam. Ui. Banyak berita. Kenapa? Tu kau nampak tu. Tegak je lah. Let, kau okey ke? Let. Assalamualaikum. Tak pernah dia kena masuk kan. Let. Okey ke? Okey tak? Let. Yuhu. Okey, Let. Dah lepas ni. Tolong aku. Mau tak berpeluh je. Tapi itu mic bagi dekat. Alamak, mic lagi satu kat. Dah lepas itu. Ha? Ah, okey, macam. Bagi kat Ella dulu. Jadi macam mana cerita dia? Hello. Aku masuk. Lepas tu? Aku masuk lah dengan Black. Baru masuk. Masuk. Aku rakam lah semua. Rakam. Pop. Dia terus senyap je. Aku panggil-panggil tak ni. Tak jawab. Dia Black. Ha. Masuk. Buka sikit. Masuk. Aku ada kat belakang Aloy. Last tiba-tiba aku macam stuck. Lepas tu macam blank. Wallahualam aku pun tak pasti. Kau ada nampak macam apa-apa? terkawang-kawang apa semua. Ha? Kau nampak apa-apa tak? Kau ada nampak apa-apa? Rasanya ada. Rasa ada. Macam mana kau nampak? Apa yang kau nampak? Kira Ha? Ada melintas tu apa ke? Yalah, itu pun salah satu juga dia melintas. Dia macam dia macam flash. Dia macam sekali imbas macam tu je lah. Okey, sekali imbas macam tu lah. Jadi ada nampak bayang susuk apa ke tak ada dah. Sekali tu je lah. Sekali je lah. Sekali itu. Ya. Okey.
Jadi kita kita nanti bergabung je terus. Ya? Tapi apa-apa pun bagi rehat dulu lah kejap. Okey, kau Dan macam rehat. dia absorb tenaga aku lah. Wazi pun boleh rehat dengan Black dulu. Eh, jom Ella kita explore kat sini kejap dulu. Okey. Boleh? Kau tengok sampai aku punya lampu pun habis tenaga. Aku baru cas. Ya. Aku baru cas tadi. Oh, boleh lah pakai guna yang tu. Pinjam dengan Fauzi dulu. Nanti dengan siapa nama dia? Faiz. Faiz. Faiz boleh ke masuk dalam video? Ha? Boleh je. Okey, jom. Jadi Black dengan Fauzi boleh duduk sini dulu. Jom kita explore sini. Boleh? Alun penasaran kat sana tu. Dia yang sini dia tak ada rasa apa sangat lah. Ya, kurang. Kurang. Tapi kalau yang kat belah sana tu rasa. Tengah-tengah jalan masuk tu rasa. Ya. Tapi sini tu ada tu. Ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Alung masuk salah satu sosok kat sini. Nanti kamu komunikasi dengan dia. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siapa? Sepatutnya aku yang tanya engkau siapa. Hadir di sini. Kami minta kebenaran untuk explore di sini. Boleh? Silakan. Boleh kami tahu apa yang kejadian yang berlaku di sini? Aku tidak tahu apa-apa di sini. Itu bukan urusan aku. Dah berapa lama kau duduk sini? Dah 100 tahun. Oh, lama. Apa yang perlu ingin kau katakan? Aku nak tahu cerita di sebalik tempat ni. Aku tidak tahu. Ya, aku tahu ada seorang budak lelaki yang sentiasa melakukan masalah di sini. Lelaki. Semasa banglo ni masih lagi ada orang tinggal atau dah tak ada orang tinggal? Atau dah lepas dikosongkan? Masih ada orang tinggal. Terima kasihlah atas info. Apa rasa tu? Rasa? 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 Ada rasa? Tadi sosok bukan orang tua pun sebenarnya. Dia masih remaja lagi. Sosok tu rupa dia macam orang tua. Rupa macam orang tua. Tapi ini adalah sosok lelaki dah jugalah. Dah orang kata dah 100 tahun. Tapi Yalah dia punya remaja memang 100 tahun lah. Itu dah kira remaja lah. Tapi dia kata ada budak lelaki. Ini sama kamu ni kan? Tutup je lah tu. Dah tutup. Dah tutup. Dah, jom kita tengok apa sosok adik kat sini lagi. Jadi dia kata budak lelaki remaja lah melakukan sesuatu perkara yang Kita explore lah. menyebabkan rumah ini terpaksa Ada dua bunyi. Apa yang kena tu? Kat luar. Ada yang kena lagi ke? Fauzi kot. Siapa? Mana tempat tadi? Tu. Siapa kena? Tak ada apa. Siapa tu? Oh, tak ada apa. Fauzi tu apa? Telefon aku kat tu .
Okey. Biar lu. Apa dah tadi live dia cakap. Ui. Ui, sepak. Aku nak pijak pun takut. Maju sini. Oh sini jujur sikit lah ruang dia. Jadi yang kata siapa nama tadi kawan tu? Faiz. Faiz. Nama kamu Faiz eh? Berasal dari mana Faiz? Asal sini. Oh, rasa Pinin. Sini Loy, pusing sikit. Okey. Rasa Pinin lah. Aku kata pernah pengalaman macam ni? Mesti lebih kan? Bukan lebih lagi lah. Memang aku kata memang Faiz boleh dapat rasa energy sendiri juga eh. Betul? InsyaAllah eh. Jadi aku kata di rumah ni Faiz boleh dapat rasa kat mana, kawasan mana? Ada. Tadi masuk kawasan ni yang paling kuat. Kawasan yang ni? Ruang ni? Ni yang tadi. Ruang ni paling kuat sekali lah. Tapi sekarang ada lagi rasa lagi. Dah slow kan? Jadi dah slow kita naik tingkat atas. Jom. Naik ke atas. Boleh atas. Ha. Allah. Sabar. Baik. Baik eh. Ini kesan kebakaran ni. Memang kesan kebakaran. Jadi aku tadi pun tak berani sangat nak naik sebab takut reput kan. Oh, dinding ni. Sebab kesan kebakaran kan. Tak apalah, nanti kita explore ke banglo sihir je. Jadi aku kata Atas demi keselamatan. demi keselamatan lah. Keselamatan Dapat jadi tu keselamatan lah. faktor keselamatan sebab dinding ni. Dia punya lantai dia pun tak tu. Oh, dia pakai lantai besi macam ni je. Ya, betul. Tak adalah, dia hotspot tadi tempat yang yang si siapa Black kena itu tadi kan. Tu boleh rasa lah dia punya ni. Energy Dengan dia. yang tadi 100 tahun tu. Memang terasa kan dekat Si sini. 100 tahun tu. Si 100 tahun. Jadi lepas ni nanti kita pergi ke banglo sihir je. Okey, boleh. Wazi ada apa-apa rasa kan? Ha? Dah mula okey dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ilai. Ni macam Ada kan? rasa. Ada Panas rasa kan? dia lain kan. Betul. Tak apa, masuk lah sini tak apa. Siapa namanya tadi? Faiz. Faiz. Masuk je Faiz. Tak ada kan? Pejam mata. Sekejap dulu. Ni. Assalamualaikum waalaikumsalam ya kada muruh ya kada mujassad ya kada mugaib. Hadir. Hadir. Tuhan hamba manifestasikan dan hayati apa yang ada di sini. Kuasan-kuasan di sini, di dalam dan juga di luar. Hayatilah.
Aku akan keluarkan dia. Dan hayati apa yang ada kat sini. Jom. Assalamualaikum. Siapa? Hmm? Tak dengar, tak dengar. Dapat sikit boleh? Ha. Sini lah pusing. Siapa? Oh, kami hanya masuk dalam ni untuk melihat saja. Tak ada apa niat pun. Nak bawa kami, ada nak bawa kami kat mana-mana ke? Mengapa berada di sini? Apa yang ada tu? Mengapa berada di sini? Apa dia? Apa yang ada? Mengapa berada di sini? Oh, kami datang nak saja datang tengok. Mengapa? Kami mau melihat di dalam ni. Tak boleh? Masuk tak boleh, kenapa? Tak boleh. Ada apa-apa lagi nak diperkatakan pada kami? Di sini ya. Dan kamu memang penghuni di sini. Benar. Okey, baik. Kami akan pergi dari sini. Ni. Semput beliau ni juga. Okey, Fuzi, cuba cerita sikit semasa tadi buat manifestasi. Tengok punya ibu sikit. Ha? So, pergi dari sini ya tu. Apa kan tadi masa memula tu? Apa yang kamu rasa tadi? Masa Masa mula-mula tu, bahagian sudut tepi tu dia macam ada bau kuat sikit. bau apa tu rasanya? Bau yang tak berapa enak lah. Bau tak enak tu macam mana? Bau dia macam bau kapur barus ke ataupun bau bangkai ke? Bau bangkai lah. Bau bangkai. Jadi kamu ada nampak apa-apa ke? Makhluk kat sini? Ada dapat hayati tak? Tak. Tak dapat hayati lagi. dapat. Orang kata jadi selepas kamu rasa bau lepas tu dia bawa kamu ke sini tu, dia cakap tak apa. Lepas tu dia bawa, lepas tu dia kata kenapa berada di sini lah. Itu je dah. Tu.
Kerana Okay. dia tak suka lah kita ada kat sini. Tak suka. Jadi kita orang tak suka, tak apalah, kita orang pergi ke balai sihir. Kan? Jadi orang kata kat tempat kawasan ni, orang kata bukannya tak okey tau sini. Sebab dia bekas kebakaran tau dahulunya. Ni orang kata kawasan, orang kata sini. Sampai sini dekat sikit tau bila. Kawasan orang kata banglo penanggal, orang panggil banglo penanggal. Jadi orang kata disebabkan mungkin ada orang kata sejarah tempat ini, mungkin penghuni rumah ni ke ataupun orang yang explore rumah ni nampak orang kata makhluk penanggal ke apa ke, kita tahu lah tu yang dipanggil nama banglo penanggal. Kan? Tapi disebabkan sini tempatnya berlaku kebakaran lah sebenarnya. Kebakaran jadi orang tu pindah. Tapi orang kata sini memang banyak banglo kan? Banyak. Tapi banglo macam-macam cerita lah. Banglo yang kosong. Banglo kosong kan? Banyak ditinggalkan. Kan? Jadi orang kata kita akan teruskan penelusuran kami ke banglo sihir bersama Aloy, bersama Fauzi dan juga bersama Blitz. Faiz. Dan juga Faiz. Lupa Faiz. Jauh sangat Faiz duduknya. Okey, jom. Okey Eloy, ni Bang Husi. Jadi, okey. Ni saya kenalkan. Ni kami punya salah seorang daripada orang kata ahli lubuk anonymous. Tak, Eloy? Betul. Kan? Jadi orang kata sebab apa dan kenapa nak join lubuk anonymous? Sebenarnya dah lama dah nak join ni. Tapi itulah kekangan masa kan. Jadi sekarang baru dapat peluang. Memang teringin lah. Minat explore paranormal. Jadi ni kira first time dah dalam penelusuran dia kan? First time. Okay, apa perasaan Aloy bila dah join kali pertama ni? Rasa excited tu lebih daripada seram. Excited? Okay. Excited tu yang menyeramkan. Orang kata excited tu lebih menyeramkan. Tadi kita ada, tadi dah explore sini. Dekat Bangku Si, Along tadi. Lepas tu korang panggil sebab Black ni kerasukan. Kan? Betul. Lepas tu kita pergi ke Bangku Penanggal tadi. Jadi orang kata Black ada buat lukisan ni, betul? Okey. Macam benda lintasan tu dia macam flash tu. Memang dah dapat dikesan lah. Tapi untuk nak tahu entiti apa kat sini yang ada kat situ lah. Okey. Boleh tengok? Okey. Boleh. Ni cabut. Ni. Okey, Buka buka je lah. dulu Okey. Itu dia macam memang dah entiti. Okey, ni sosok penanggal ni. Betul-betul lah Bangul Penanggal ni. Yang merah dia apa? Dia mulut dia dalam keadaan masih berdarah lagi. Maksudnya dia mungkin boleh pemakan ke apa. Yang apa? Organ dia ni masih basah. Oh, Dia masih basah lagi. Mungkin basah dengan darah atau ciri tertentu. Ya. Dia macam organ dia tu masih basah. Di muka agak garang juga kan? Boleh lah. Macam biasa. Jantung dia tu masih berdegup. Oh, itu agak-agaknya tu nampak kat mana? Kat belah dalam atau luar?
Rasa-rasa. Sebab dia dalam keadaan visual tapi rasa lebih dekat dalam lah. Boleh dalam. Dia. Okey, lagi satu entity ada kat belakang gambar ni. Oh, ada lagi dua. Oh, ada dua. Ni masa mula-mula nak jejak kat kiri sini. Tapi entity tu dia Pusing. buka. Kedukut betul. Kedukut pisang kau tu. Entity tu memang daripada luar tu. Ada kat dalam ni. Ini ke? Ha. Oh, okey. Ni macam bentuk Sulaiman. Siluman. Dia mungkin dia nak transform, nak bertukar kepada sesuatu tapi mungkin dia punya perubahan tu tak. Oh, tak dia lengkap. macam naga jugalah. Tengok kalau tengok daripada sisit ada 4 kaki ni macam naga lah. Orang kata kan. Ini jantan atau apa betina? Wallahualam. Tak tanya pula. Kan. Ataupun aqua. Muka dia lebih kepada macam Ini orang kisah ni. dekat bangun ni. Masa nak mula-mula apa? Kita ada kat luar tu, memang dah rasa entity tu ada dekat area sini. Ya. Kat sini memang ada kolam renang. Dekat belakang lah. Jadi orang kata sekarang kita buat explore. Jadi orang kata ini adalah sosok naga tadi tu lah. Sosok naga salah satu di banglo sihir ni. Ya, salah satu sosok di kat sini. Sebenarnya sosok kat sini ada banyak jugalah. Lebih kurang. Tapi yang ini adalah penanggal tadi ya, dekat banglo penanggal. Ngam itulah nama dia tu, banglo penanggal. Jadi ini adalah sosok penanggal. Kan? Ya. Jadi sekarang kita nak explore terus pada malam ni. Jadi sekarang ada live kan? Ada buat live kan? Buat live. Jadi orang kata bolehlah ikuti kami sekali explore. Dan jangan lupa nanti subscribe kami punya channel YouTube kami Lobok Anonymous ya. Lobok Anonymous. Dan jangan lupa juga tengok apa? Sembang Misteri bersama Mr. Black. Apa sembang misteri? Kamar misteri. Kamar Misteri bersama Mr. Black. Dah rilis belum? Belum lagi. Akan rilis nanti. Okey. Dah. Okey, dah jom. Jom. Memang tongkat. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Oh, jadi orang kata kan? Ada Gavid. Ada moral. Orang pakai moral. Jadi biasalah mana-mana bangunan kosong mesti ada lukisan ni. Mana-mana kita pergi mesti ada contoh-contoh kat dinding. Kan? Betul tak? Jom kita... Tapi beza dia kalau macam kita buat penelusuran sebelum ni, lantai ni kira lebih bersih lah kan. Kalau tak banyak masih pakai bel apa semua, kita nak berjalan pun kita hati-hati kan. Okey lah, senang sikit kita nak berjalan. Inilah. Ada atas je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, ya kadamu ghaib. Hadir. 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 Assalamualaikum. Siapa gerangan saudara? Sakit. Ya? Aku sakit. Sakit. Ya, Sakit. sakit. Cedera? Okey. Cedera bahagian mana? Kaki. Kaki. Ya, Lutut. lutut. Kenapa boleh sakit? Aku tak berangkat.
Tak apa. Ulang balik, kami tak dengar. Aku terperangkap. Oh, terperangkap. Okey. Macam mana boleh terperangkap? Tempat ni apa berlaku kat sini? Macam-macam misteri yang ada di sini. Okey, baik. Apa yang kamu buat di sini? Kami buat penelusuran dan siasat apa yang berlaku kat sini. Kamu jangan nak menipu. Tipu apa tu? Boleh kami tahu? Apa yang kami tipu? Kamu rasa kami buat apa kat sini? Engkau saja hendak mengusik kami di sini. Mengusik? Kami tak ada niat nak mengusik mana-mana entiti yang ada di sini. Cuma lebih kepada siasatan saja. Jadi jangan salah faham kepada kami lah. Boleh terangkan misteri yang ada kat sini? Kaki dia cedera. Siapa yang serang kamu? Okey, Long. Jadi boleh terangkanlah entiti apa tu, Long? Dia sosok lelaki. Okey, lelaki. Sosok lelaki dia cedera di kaki sebelah sini. Okey. Kan? Mungkin tempat kawasan ni dulu mungkin ada peristiwa juga sebelum bangunan ni didirikan ni. Okey. Dapat bayangkan? Okey. Cuba Okey. dulu. Mana Jadi- tahu kalau dia nak berkomunikasi ke? Oh. Jadi situ adalah kawasan rumah dia. Rumah mereka kat sini. Dekat luar tu. Kawasan rumah dekat luar ni. Jadi orang kata kita nak guna transmitter. Transmitter untuk APS. Detektor. Ya? Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, logo datang kami menyatu. Logo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Logo anonim pemburu rahasia, menjelajah alam tak terduga. Bukan takut tapi berjaga, dalam gelap kami yang jaga. Satu malam satu cerita. Dia cakap bahasa apa? Tak. Boleh tunjukkan? Di sini. Panas. Panas. Panas sebab apa? Budak ni panas. Budak ni panas.